Tuan-tuan, kita kahwin ni tuan-tuan, matlamat dia ialah syurga. Mesti set yang tu dulu. Yang kahwin pasal apa? Kahwin pasal satgi kalau tak kahwin dengan dia lagi boleh kat orang. Tak kena. Kahwin dengan dia pasal segak. Segak boleh hilang tuan-tuan. Waktu kahwin umur 21 segak lah, berkilat ni. Dari licin. Lah ni berapa? Waktu kahwin umur 21. Lah ni 51, 61, kedot. Faham tak ni? Tak ada dah, cantik tu dah hilang dah. Kalau nikah pasal cantik, cantik tu hilang. Kalau nikah pasal kaya, kaya tu boleh hilang. Kalau nikah pasal hebat, hebat tu boleh hilang. Kalau nikah pasal apa pun, benda tu boleh hilang. Yang tak boleh hilang kalau dia nikah kerana Allah. Nikah kerana Allah. Ingat, matlamat pernikahan kita mesti syurga Allah. Yang tu. So kalau set tentu elok-elok dah, semua perjalanan kita dalam kehidupan berumah tangga tu elok aja. Sampai nanti masuk syurga. Dah niat betul? Ni dah 30 tahun dah kahwin. Umur dah 50. 30 tahun. Tak terlambat nak betulkan balik niat tu supaya ikut jadi kerana Allah. Selagi kita hidup, selagi benda tu kita ada yang nama dia perkahwinan, kita boleh betul niat kita bagi dia jadi kerana Allah.